Selamat sejahtera kepada Dr. Ku. Saya Nakia binti Muhammad Zaki akan membentangkan satu analisis sejarah mengenai gerakan protes masyarakat Melayu, iaitu perbandingan antara era pra-penjajahan dan gerakan anti-British di Nanning. Pernahkah kita terfikir macam mana masyarakat Melayu menentang ketidakadilan sebelum kedatangan British? Adakah mereka terus mengangkat senjata atau menggunakan kaedah lain? Sebenarnya, penentangan masyarakat Melayu telah melalui satu proses perubahan yang ketara. Pada peringkat awal, protes dilakukan secara langsung dan bersifat simbolik. Namun, apabila kuasa penjajah British mula masuk campur secara langsung, bentuk penentangan menjadi lebih terbuka seperti yang berlaku di Nanning. Oleh itu, pembentangan ini akan membandingkan kedua-dua era ini dari segi faktor kemunculan, strategi penentangan serta kesannya. Kita mulakan dengan era pra-penjajahan. Pada zaman ini, hubungan antara rakyat dan raja terikat dengan konsep daulat dan derhaka. Disebabkan itu, penentangan jarang dilakukan secara berdepan. Jika masyarakat tidak berpuas hati dengan pemerintah, biasanya mereka memilih jalan yang lebih selamat seperti berpindah ke kawasan lain untuk membuka penempatan baharu. Selain itu, rasa tidak puas hati ini turut disampaikan melalui sindiran dalam sastra dan kiasan budaya. Bagi masyarakat Melayu ketika itu, mengekalkan keharmonian sosial dan adat lebih penting daripada mencetuskan konflik terbuka. Keadaan ini berubah di Nanning pada tahun 1831, di mana kita melihat penentangan yang lebih jelas dan terbuka. Penghulu Dol Said tidak lagi memilih jalan berpindah atau menyindir. Sebaliknya, beliau mempertahankan Nanning dengan mengangkat senjata menentang British. Peristiwa ini dikenali sebagai Perang Nanning dan mencerminkan usaha mempertahankan kedaulatan wilayah daripada campur tangan penjajah. Jika dibandingkan dari segi faktor kemunculan, penentangan pra-penjajahan biasanya berpunca daripada kezaliman pemerintah atau kehilangan hak memerintah dan autoriti politik tempatan. Sebaliknya di Nanning, punca penentangan adalah lebih besar, iaitu pertikaian kedaulatan. British mendakwa Nanning sebagai sebahagian Melaka dan memaksa bayaran cukai 1/10 daripada hasil padi. Bagi Dol Said dan penduduk Nanning, tindakan ini mencabar kedudukan Nanning sebagai wilayah yang dianggap merdeka serta mencampur sistem undang-undang adat tempatan. Dari segi strategi pula, perbezaannya sangat ketara. Masyarakat Melayu pada era pra-penjajahan memilih pengelakan dan migrasi untuk mengelakkan konflik secara langsung. Sebaliknya, Dol Said menggunakan strategi perang gerila, iaitu menyerang hendap pasukan British di kawasan hutan. Selain itu, beliau turut mendapatkan sokongan daripada wilayah sekitar Rembau dan Seri Menanti. Strategi ini menunjukkan wujudnya kerjasama dan muafakat dalam kalangan masyarakat Melayu ketika menghadapi ancaman luar. Kesannya, walaupun Nanning akhirnya tewas dan diserap ke dalam pentadbiran British di Melaka, kuasa tradisional tempatan semakin terhakis. Namun begitu, penentangan ini telah membentuk kesedaran awal anti-penjajahan dalam kalangan masyarakat Melayu. Bagi pihak British pula, kemenangan ini diperoleh dengan kos yang sangat tinggi, iaitu kerugian sekitar £100,000, satu jumlah yang amat besar ketika itu. Ini menyebabkan British menjadi lebih berhati-hati untuk campur tangan di negeri-negeri Melayu yang lain selepas peristiwa Nanning. Secara keseluruhannya, bentuk protes masyarakat Melayu adalah bersifat berubah mengikut cabaran zaman. Daripada ketaatan yang bersyarat dan penentangan secara tidak langsung, masyarakat Melayu akhirnya menunjukkan tuntutan kedaulatan yang lebih tegas apabila berdepan dengan penjajahan. Sekian, terima kasih.